Anak tak berapa rajin nak baca buku. Tak ada lah nak kata kalau dia rajin baca buku tu dia boleh jadi orang yang berjaya. Bang, berjaya tu rezeki, usaha tu. Aku mungkin kolot lah sikit, tapi pada peringkat umur dia 7-8 tahun, dalam kepala aku kalau boleh aku nak dia suka membaca. Abah dulu tak berapa nak membaca, tapi Abah rasa kalau Abah suka membaca, mungkin Abah bijak sikit dalam hidup. Benda nak senang fikir, kalau kotak rotan kau rasuah dia dengan gula-gula. Tapi rasa lain lah. Tengah-tengah aku cari ilham, aku teringat ada satu patah perkataan yang agak kelakar. Monkey see, monkey do. Macam mana kau nak suruh anak kau rajin membaca sedangkan kau sendiri benak malas nak tengok buku? Aku tak tahu lah benda ni betul ke tak, tapi aku rasa aku kena mulakan lah. Buku pertama. So aku akan mulakan dengan buku ni, Zaman Keemasan Tamadun Islam. Selama ni duk tengok je The Patriots punya buku ni. So kali ni kita ambil lah, beli satu. Tajuk pun bagi aku tak berat sangat, tak berapa ringan, tak berapa lara. Buat masa ni aku rasa agak selesa membaca buku ni. Alah, baru mula 2-3 page je pun. Aku harap dengan aku membaca poyo-poyo depan anak aku pun teracun sekali membaca sama-sama. Betul lah nak, bapak kau ni tak berapa nak bijak sangat nak didik kau, tapi harap-harap cara ni betul lah. Steam siap bau buku.